Anak saya bukan pembuli. Demikian tegas Muhammad Firuz Ibrahim, 43 tahun, bapa kepada pelajar yang cedera ditikam dalam kejadian di sebuah sekolah di Banting pada Isnin. Menurut Muhammad Firuz, beliau menyerahkan sepenuhnya siasatan kes berkenaan kepada pihak polis. Saya ada juga mendengar cerita dan menerima mesej WhatsApp yang mengandungi senarai nama yang tular itu, tetapi kami tidak dapat memastikan kesahihannya. Saya tidak mahu mengulas lebih lanjut. Biarlah pihak polis menjalankan siasatan, katanya ketika ditemui pemberita di Hospital Banting pada Selasa. Beliau berkata demikian ketika mengulas kandungan surat yang tular di media sosial dan mengaitkan nama anak perempuannya dengan dakwaan kes buli. Mengulas mengenai peribadi anaknya, Muhammad Firuz berkata, anaknya seorang yang pendiam dan tidak pernah keluar bersendirian bersama rakan-rakan. Kalau keluar rumah pun saya atau ibunya yang menghantar. Anak saya seorang yang pendiam. Bila ditanya, barulah dia menjawab dan hanya meminta sesuatu apabila perlu. Dia tidak pernah keluar bersendirian dengan rakan-rakan. Jika ada dakwaan mengatakan dia membuli, saya rasa perkara itu tidak mungkin berlaku. Namun, saya terbuka sekiranya pihak polis mahu menyiasat elemen buli, katanya.